KPDN minggu ini, Optiris 4.0 berjaya membongkar 155 kes ketirisan subsidi dengan nilai rampasan mencecah RM2.1 juta. KPDN turut berjaya menghalang aktiviti penyeludupan petrol yang berlaku di sekitar sempadan negara melalui pelbagai taktik dan modus operandi. Bukan itu sahaja, operasi penguatkuasaan turut dipergiat di seluruh negara bagi memastikan penyelewengan subsidi dapat dibanteras sepenuhnya. Antara kejayaan utama termasuk penumpasan kes penyeludupan lebih 2 tan minyak masak bersubsidi serta pemilikan tanpa permit yang sah. Secara keseluruhannya, sepanjang minggu ini KPDN terus komited dalam memerangi ketirisan barang kawalan melalui operasi yang berterusan. Dengan nilai rampasan mencecah jutaan ringgit dan ratusan kes direkodkan di seluruh negara, KPDN kekal tegas dalam memastikan hak rakyat terus dilindungi. Jadilah pengguna yang bijak, laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada KPDN.